penonton kita. Sekejap ya, saya nak kena start recording dulu. Okay, doktor, saya tak boleh unmute kan doktor? Doktor kena unmute kan sendiri. Oh, dia hilang terus. Ni hilang kejap Saya hilang pula dia presentation dah. Dia tak keluar. Okey tak? Dengar tak suara saya? Dengar suara, dengar. Okey, keluar dah. Okey. Okay. Alright, so kita akan mulakan. Sekejap ada some technical errors. Sekejap. Alright, okey, clear dah. Alright, so sekali lagi saya start semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih kerana bersama kita hari pagi ni dengan Nadi webinar kesejahteraan Kendiri, dan dengan tajuk pada pagi ini adalah berkaitan dengan mata merah. Seperti mana yang kita nampak di skrin, mata merah yang menyala lah kan. So mata merah, dia punya soalan dia adalah jangkitan biasa atau petanda masalah serius. Bersama-sama kita pada pagi ini, saya Mariam Sakinah sebagai anda punya moderator webinar pada pagi ini, dan juga penceramah jemputan kita Dr. Aisyah Muhammad Zain, pakar ophthalmology. Ophthalmology tu adalah pakar mata, betul? Betul tak? Okay, so dia memang relate pada mata. Consultant medical retina dan uveitis uveitis. Uveitis. Okay. Radang mata lah, radang mata. Okay. Daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Kita bawa doktor untuk berkongsi tentang jangkitan tentang mata merah lah, apa benda isu di sebalik mata merah ini. Sebelum kita webinar hari ini 20 minit presentation daripada doktor, dan kemudiannya akan ada 10 minit untuk sesi soal jawab. Jadi sepanjang presentation doktor tu nanti saya harap semua yang ada di dalam ni boleh hormat pada doktor dan tidak mengganggu. Sekiranya ada soalan, boleh simpan soalan untuk sesi Q&A nanti. Soalan boleh diberikan sama ada by tekan raise hand tu. Kalau raise hand tu nanti bila saya sebut nama boleh unmute dan bertanya direct kepada doktor lah. Sekiranya malu boleh letak di chat. Okey, kita akan kita akan tengoklah soalan-soalan di chat juga ya. Dan saya nak beri peringatan sebab ini adalah sesi yang terbuka, jadi harapnya tiada soalan yang personal untuk minta assessment ke apa benda. Harapnya tak adalah yang tu lah. Kita kalau boleh soalan-soalan yang general, sebab kalau perlukan assessment kena pergi klinik lah. Webinar bukanlah tempat untuk minta assessment. Okey. Dan seterusnya saya juga ingin memohon bantuan daripada semua sekiranya tak dapat masuk sebab kita punya Gmeet ni ada limit 150 sahaja. Jadi yang mana tak dapat masuk tu boleh tonton secara live di Facebook Nadi. Okey, dekat situ pun kita akan check juga kalau ada soalan-soalan di Facebook Live, kita akan monitor jugalah. So boleh letak soalan dekat situ. Okey, so saya nak ingatkan juga kepada semua kalau boleh jangan lupa ya tengok kita punya YouTube Studio Sehat, boleh pergi ke kita punya channel untuk like and subscribe. And also webinar ni kita akan record. Dan kita akan uploadkan kemudian dekat YouTube channel kita. Jadi sekiranya kalau tak dapat join hari ni, tak dapat join pagi ni, boleh tengok dekat YouTube channel nanti ya. Alright, so diharap juga sepanjang webinar ni semua orang boleh pastikan mute. Dan kalau nak bagi reaction boleh, tapi just make sure tak sampai mengganggu lah. Tak sampai mengganggu webinar kita ya. Okay. Saya rasa saya tak nak buang masa, saya nak serahkan kepada doktor untuk presentation 20 minit dulu, and then kemudian kita akan teruskan dengan Q&A session. Okay, dipersilakan doktor. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Puan Moderator Puan Mariam atas jemputan
untuk sesi webinar pagi ni. Selamat datang kepada semua peserta webinar Nadi pagi ni. So tajuk yang diberi pada saya mata merah lah. Jadi harapnya pagi ni orang siapa-siapa yang menyertai webinar ni tak ada yang mata merah lah. Harapnya macam tu ya. Okay, saya Dr. Aisyah Muhammad Zain daripada Universiti Kebangsaan Malaysia ya. Alright, so sebelum kita mulakan sesi perkongsian, saya nak tarik perhatian peserta semua dengan satu kes, okay, satu pesakit saya, pelajar perempuan yang berumur 19 tahun, datang ke klinik mata, komplain mata merah yang sakit selama 3 hari. Okay, so dia datang, dia kata mata saya sakit, mata kanan saya sakit 3 hari. Okay, dia kata dia perasan ada bintik putih kat bahagian mata hitam dan penglihatan dia mula menjadi kabur. Sebelum hari kejadian tu, sebelum dia sakit mata tu, dia kata dia tertidur pakai contact lens, pakai kantar lekap, tertidur malam. Balik lambat tertidur dengan contact lens. Contact lens dia tu dia kata dia beli dekat pasar malam dan dia selalu simpan kantar lekap dia ni, contact lens dia ni dekat atas sinki dalam tandas. Okay. So inilah gambar mata dia masa dia datang. Jadi penglihatan dia kabur, mata dia merah. Bila kita tengok mata dia ada bintik putih, ada macam lesion putih dekat mata, tengah mata, di kornea. Okay. Jadinya pesakit ni kita diagnose dia sebagai cornea ulcer ataupun ulcer di bahagian kornea dan kita beri rawatan di dalam ward lah. So pesakit ni kita masukkan ke dalam ward dan kita beri rawatan antibiotik dan sebagainya. So gambar sebelum rawatan macam tu dan semasa rawatan boleh nampak yang putih-putih tu semakin kecil tapi kita boleh nampak yang bahagian bulat tengah tu dekat dengan anak mata tu dia dah jadi macam kabur. Okay, so maksudnya parut dah nak membentuk. Jadinya walaupun dia nak semakin baik tapi dia ada parut kekal di bahagian kornea dia. So ini adalah satu kes cornea ulcer berkaitan dengan pemakaian contact lens yang tidak betul. Okay, alright. So ini salah satu contoh lah mata merah. Okay. Kemudian kita teruskan apa itu mata merah. Okay. So mata merah ni ialah satu kondisi di mana bahagian mata putih menjadi merah disebabkan oleh pengembangan salur darah. So mata kita yang warna putih tu kita panggil dia sklera. Okay, so nanti kejap lagi kita akan pergi sikit anatomi struktur mata lah yang simple-simple. Okay, so dekat conjunctiva kita tu, sklera kita tu dia ada conjunctiva. Conjunctiva tu ialah satu selaput yang sepatutnya dia luxina lah, dia transparent on top of the sclera tu. So conjunctiva ni dia ada saluran darah yang kecil-kecil lah. So bila pengembangan salur darah di conjunctiva berlaku, dia menyebabkan mata menjadi merah. Okay. Mata merah ni boleh terjadi pada sebelah mata saja ataupun kedua-dua belah mata. So kalau tengok gambar ni ada orang dapat sebelah mata je, ada orang boleh dapat dua-dua belah mata merah. Okay. Apakah perbezaan mata normal dan mata merah? Okay. So mata merah kelihatan sangat tidak selesa dan menakutkan, tetapi kebanyakan mata merah adalah tidak serius. Okey, terutamanya mata merah sajalah, maksudnya penglihatan dia okey, tak sakit. Itu selalunya tak serius lah. So boleh tengoklah perbezaan mata merah dengan mata yang normal. Okey, right. So apakah klasifikasi mata merah? So mata merah ni kita boleh kategorikan dia banyak jenis. Okay, so macam-macam kategori. So antara yang kita boleh cerita hari ni ialah mata merah yang dibagikan kepada jenis akut dan kronik ataupun acute and chronic, which is acute tu ialah dia tiba-tiba jadi merah ataupun kronik dia dah lama merah. Okay, ataupun mata merah disebabkan jangkitan kuman berjangkit ataupun tidak berjangkit. Maksudnya dia setakat radang tetapi dia tidak berjangkit. Okay, so itu antara klasifikasi mata merah. Dan klasifikasi mata merah yang saya rasa penting yang saya nak kongsikan hari ini ialah mata merah kita bagikan kepada mata merah penglihatan tidak terjejas, which is bukan kecemasan. Okay, selalunya kalau penglihatan mata tu okay, dia tak cemas lah, tak perlulah macam kecemasan datang hospital dan tu juga. Ataupun penglihatan terjejas, which is kecemasan lah. So mata merah, mata sakit dan kabur ialah satu kecemasan mata. Okay, right. So kita pergi sikit kepada anatomi mata ataupun anatomi struktur mata sikit je. So macam tadi saya sebut
Sklera ialah mata putih kita, maksudnya bola mata tu punya dinding, itu kita panggil sklera. Conjunctiva ialah selaput atas, di atas sklera, yang menyelimuti sklera tu ialah conjunctiva. Kornea yang depan ni, yang cembung ni, di mana kalau kita pakai contact lens, kita letak atas kornea. Dan apakah itu uvea? Uvea ni ialah bahagian dalam mata yang ada pigments, maksudnya bahagian yang anak mata, iris, okey, dan adalah dalam bola mata tu bahagian yang berpigment seperti ciliary body dan juga choroid. Tapi tak perlu tahu lebih lanjut, kita setakat tahu 4 benda ni dulu. Okey, alright, conjunctiva, sklera, cornea and uvea. Alright, so sekarang kita pergi kepada penyebab-penyebab mata merah. Okey, kita pergi dulu pada mata merah dan penglihatan tidak terjejas. Kebiasaannya tidak terjejas. Maksudnya tak perlu risau sangat. Okey, tapi adalah tanda-tanda yang boleh menyebabkan anda perlu risau lah. So don't worry kalau kata mata anda merah tapi penglihatan masih okey, mata tak sakit. Okey, alright. So contoh-contoh yang saya nak kongsi hari ni, sebenarnya dia banyak penyebab, tapi masa kita tak banyak kan. So saya akan kongsi dengan anda sebab-sebab mata merah yang common, yang selalu terjadilah. Okey, so nombor 1 ialah subconjunctival hemorrhage, conjunctivitis, pterygium and dry eyes. So lepas ni kita akan pergi satu persatu, ya. Alright. Okay, so mula sekali nombor 1, subconjunctival hemorrhage. Okay, apakah subconjunctival hemorrhage? So hemorrhage ni maksud dalam bahasa medical, maksudnya pendarahan lah. Hemorrhage is pendarahan. Okay, subconjunctival maksudnya sub tu di bawah, bawah conjunctiva, pendarahan di bawah conjunctiva. Okay, so nampak macam takut kan? Okay, alright. Pendarahan ini ialah pendarahan di bawah selaput conjunctiva disebabkan oleh salur darah yang pecah dan kebiasaannya tidak berbahaya. Dia nampak menakutkan tapi dia tidak berbahaya. Okey, apakah penyebab-penyebab dia? Okey, so subconjunctival hemorrhage ni dia boleh berlaku tiba-tiba bila orang tu batuk atau dia muntah atau dia bersin terlalu kuat. Kan kadang-kadang ada orang bersin kuat sangat, batuk dia kuat sangat, dan tiba-tiba dia kata mata macam ada macam darah kat mata. So itu ialah subconjunctival hemorrhage lah. Ataupun aktiviti yang berat seperti mengangkat beban berat. So orang yang pergi gym kan, abang-abang sador yang angkat berat tu, sometimes dia boleh dapat subconjunctival hemorrhage. Ataupun orang-orang yang mengambil pencair darah. So ubat-ubat, selalunya ubat sakit jantung lah. Ubat-ubat jantung sumbat kan. So doktor akan start aspirin ataupun warfarin. So ubat tu dia mencairkan darah kita supaya saluran darah kita tak tersumbat. Tapi salah satu kesan sampingannya ialah senang pendarahan. Jadinya mata senang berdarah. Kadang-kadang terlanggar sikit kulit dah lebam. Okay. So dan penyebab lainnya ialah kecederaan mata atau menggosok mata dengan terlalu kuat. So kecederaan mata ni kena hati-hati sikit lah. Selalunya kalau setakat gosok mata jadi merah mungkin tak serius. Tapi kalau kata kecederaan mata dengan benda tajam, contohnya main-main anak tercucuk pensel kat mata, mata jadi merah, kena pergi periksa sebab kita takut dia bukanlah hanya subconjunctival hemorrhage, tapi kita takut ada juga kecederaan di bahagian struktur mata yang lain. Okay, dan of course penyebab subconjunctival hemorrhage ialah pembedahan mata. So sometimes kita buat pembedahan mata walaupun mata ni salur darah dia kecil-kecil, kita boleh cuba elakkan terkena salur darah, tapi kadang-kadang berlaku juga pendarahan semasa pembedahan mata. Okay, so jangan risau, subconjunctival hemorrhage ni selalunya dia tidak bahaya dan dia tidak mengganggu penglihatan mata. Tapi kalau dia mengganggu penglihatan mata, anda kena datang jumpa doktor mata. Okay. So selalunya ubat, dia tak perlu ubat lah. Dia tak perlu ubat, dia akan hilang dalam masa 1 hingga 2 minggu lah. Bergantung pada keterukan, berapa besar pendarahan tu. Okey, kemudian kita pergi kepada conjunctivitis. So tadi kita tahu conjunctiva tu ialah selaput yang menyelimuti sklera. Okey, so ini paling penting kerana radang conjunctiva ni ialah penyebab paling biasa bagi mata merah. So paling selalu orang datang mata merah kat klinik mata sebabkan conjunctivitis. Okey, radang conjunctiva disebabkan oleh jangkitan kuman atau alahan alergi. Okey, so conjunctivitis ni dia ada banyak
penyebab lah, bakteria infection, jangkitan bakteria, jangkitan virus ataupun juga alahan. Okay. So nanti kita pergi satu-satu Okay, so apakah simptom konjungtivitis? Okay, so kalau kata bakteria konjungtivitis disebabkan oleh kuman bakteria, mata tu merah, banyak tahi mata, so, tapi tahi mata dia ni selalunya dia akan bersifat pekat dan warna dia kuning macam nanah tu, berlekat-lekat dekat kelopak mata, tak boleh buka mata dan sebagainya. Okay, apakah rawatan dia? Ialah, of course, ialah antibiotik lah, titik ubat mata antibiotik sebabkan ini adalah bakteria infection, so kita bagi antibiotik. Okay, so kalau penyebab dia ialah virus, okay, so apa simptom virus konjungtivitis? Okay, sakit mata. So orang selalu panggil sakit mata lah konjungtivitis kan. Kalau virus, dia bukan, mata dia merah, tapi mata dia bukan bertahi kuning ni, dia berair, dia banyak air mata turun. So dia kata, doktor mata saya berair macam nangis. So mungkin dia dapat virus konjungtivitis, dan juga pesakit tu boleh mendapat bengkak kelenjar. So kiranya kadang-kadang pesakit tu dapat infection virus, kita rasa dekat bahagian telinga ni dia ada macam bengkak kelenjar kat bahagian tepi telinga ni lah. Okay, and then kadang-kadang pesakit tu dia boleh dapat pertumbuhan selaput membran. So dia macam ada satu lapisan lah tumbuh dekat atas conjunctiva dia ni, di mana doktor mata perlu remove benda ni, perlu buang. Okay, kalau tak dia akan lekat-lekat dekat mata tu dan menyebabkan ketakselesaan dan sebagainya lah. So selalu tiap-tiap hari datang doktor akan cuci lah benda tu. Okay, so rawatan dia macam saya sebut tadi, membuang membran tu dan juga air mata tiruan. So doktor akan kata pakai air mata tiruan ni banyak-banyak. Maksudnya pakai setiap 2 jam macam tu. Untuk apa? Untuk buang virus yang ada di dalam mata. Sebab kalau virus infection di mata macam ni, kita tak ada ubat antivirus nak bagi. Selalunya dia disebabkan adenovirus. Okay, so kadang-kadang ada juga pesakit yang dia dapat terlalu teruk dia punya radang dia, and then terkena pada kornea dia. Okay, so conjunctiva terkena pada kornea dan diperlukan sedikit steroid. Okay, tapi steroid eye drop, maksudnya titisan steroid ini hanya atas arahan doktor mata. Tak boleh simply start sendiri ubat steroid, beli kat farmasi pakai, tak boleh. Okay, sebab dia boleh menyebabkan bahaya-bahaya lain. Okay, alright. Ketiga ialah conjunctivitis allergy, maksudnya alahan, menjadi conjunctivitis sebabkan alahan. So simptom dia ialah sama, mata merah, mata berair berlebihan dan mata dia gatal yang teruk. So dia akan gosok-gosok mata dia. So kalau perasan anak-anak kita kan selalu gosok mata, itu mungkin dia ada alergi mata lah. Okay, so apa simptom-simptom lain ialah silau. Dia selalunya pesakit alergi mata ni, dia akan, kalau dia pergi kat cahaya matahari, dia akan, mata dia jadi kecil. Lepas tu dia kata kalau pakai sunglasses okey. Tu sebabkan radang tu menyebabkan mata kering dan sebagainya lah. Okey, so selalunya pesakit conjunctivitis allergy ni dia alah pada habuk, debunga, bulu haiwan. Kadang-kadang kita pergi rumah jiran yang ada kucing, tiba-tiba kita gatal mata. So alergi pada bulu kucing lah tu. Okay, so pesakit alergi conjunctivitis ni juga dia boleh mengalami gejala-gejala lain seperti hidung berai, asma, lelah ataupun eczema kulit. So dia ni macam kawan, satu grup, satu family datang sama-sama. Okay, penyakit yang datang sama-sama lah. Okay. Right. So, jika anda mengalami konjungtivitis, anda dinasihatkan untuk mendapatkan rawatan awal dari doktor. Okay, walaupun anda rasa penglihatan mata anda tak terjejas, okay, tapi anda perlu dapatkan rawatan juga sebabkan anda nak dapatkan antibiotik tu kan. So, kenalah jumpa doktor mata ataupun ubat-ubat yang lain lah. Okay, berhenti menghadiri pusat jagaan kanak-kanak, sekolah atau tempat kerja sebelum sembuh. So kalau ada anak yang sakit mata, konjungtivitis, janganlah hantar dia pergi tadika atau sekolah, nanti kesian anak orang lain semua kena, nanti cikgu kena, guru besar kena, semua orang kena. Okay, dan selalunya kalau orang yang bekerja kita akan bagi MC lah untuk tunggu dia sembuh supaya kurangkan sebaran jangkitan. Okay, dan anda perlu membuang dengan betul tisu yang dah kotor tu. So kita kan air mata keluar kan, kita lap kan, janganlah tinggalkan kat atas meja, terus buang dekat dalam tong sampah dan basuh tangan anda. Okay, jangan dalam mata lah, hidung simpan dalam poket, lepas tu keluarkan letak atas meja pula. So nanti tiba-tiba orang lain terpegang, orang lain boleh kena sakit mata juga.
Okay, right. Dan elakkan pergi kolam renang. So kita tak naklah mata kita ada kuman kan, dan kita pergi berenang-renang, nanti orang lain pun kena juga. Alright. And then mengurangkan sentuhan tangan ke mata. So jangan asyik pegang mata. Memang lagi rasa tak selesa, banyak air mata tapi kita try jangan pegang mata banyak sangat. Okay. And then of course kita kena jaga kebersihan. Selalu membasuh tangan sebelum dan selepas menyentuh mata. So maksudnya nak pegang mata kena basuh tangan, lepas pegang mata lagi lah kena basuh tangan. Okay. Elakkan berkongsi ubat titis mata, alat solid mata dan barang lain yang bersentuhan dengan mata. So janganlah kongsi ubat mata. Macam semalam saya dekat klinik, ada satu family tu mak dia kena conjunctivitis, baru kena, anak dia dah 4 orang kena conjunctivitis. Lepas tu ayah dia pula kena conjunctivitis. So saya tanya pakai ubat apa, dia kata oh kami semua share lah satu botol ubat tu, semua 5 orang, 6 orang pakai ubat yang sama. So memang dia akan berjangkit lah. Okay. So tak boleh share ubat mata. Right. So seterusnya ialah penyebab ketiga mata merah tapi kemungkinan besar tidak kabur ialah pterygium. Okay, so saya sentuh pterygium ni sebab saya rasa ramai orang-orang yang dapat pterygium dan dia selalunya kena pada orang yang dewasa lah, maksudnya ke arah umur yang tua sikit lah. Okay, apakah pterygium? Ialah pertumbuhan jaringan tisu pada mata. Biasanya bermula di bahagian sklera dan berkembang ke kornea. Maksudnya dia daripada mata putih tu dia akan tumbuh pergi ke arah mata hitam kita yang bulat tu. Okay, so dia tumbuh ke atas tu. Alright, macam dalam gambar ni lah. Selalu disebut daging tumbuh sebab dia nampak macam ada satu lapisan daging kat situ kan. Tutup kat mata tu. Okay. So ini pterygium ni disebabkan oleh pendedahan berpanjangan kepada cahaya matahari terik, angin atau debu. Okay, so selalunya siapa yang akan dapat pterygium ni dengan lebih awal ialah kalau dulu saya kerja dekat Terengganu kan, saya kerja dekat sebagai empu mata. Saya notice banyak pakcik-pakcik, atuk-atuk yang kerja sebagai nelayan. Dia datang, dia dapat pterygium ni. Sebab apa? Sebab tiap-tiap hari dia naik bot dia kan, pergi ke panas, tangkap ikan semua tu. So jadinya tiap-tiap hari kena pendedahan cahaya matahari yang terik, so dia prone to get this pterygium. Okay. Tapi pterygium ni tidaklah bahaya. Okay. Dia boleh kita buat pembedahan buang dia lah. Okay. Apa simptom pterygium? Ialah ketidakselesaan sebab ada macam benda asing kat mata kan. Kemerahan dan juga boleh rasa berpasir atau rasa macam ada foreign body lah, macam ada benda dekat dalam mata. Okay. So gambar ni tunjuk before and after. So before surgery, before pembedahan buang selaput pterygium dan selepas. So sebelum tu ada nampak kan merah tu dan dia naik ke atas kornea tu, dan selepas pembedahan nampak cantik je. Dah putih mata dia and then kornea pun dah lebih jernih lah. Okay. Right. So okay, sebab keempat ini common jugalah, paling common lah. Okay, penyebab-penyebab lain seperti iritasi, mata letih dan mata kering. Okay, so apakah penyebab mata kering, mata letih atau iritasi? Okay, antaranya ialah udara yang terlalu kering dan panas. Okay, so selalunya macam bila musim panas sangat dan udara jadi terlalu kering dan panas, kita boleh rasa mata kita akan dah start kering, rasa merah, warna merah lah. Okay, ataupun chef tukang masak yang banyak expose pada oven kan, angin panas dan kering tu boleh juga dapat mata merah. Okay, another thing is penghawa dingin. So aircon tu sejuk sedap tapi dia mengeringkan udara di sekeliling kita. So terutama kalau kita driving, aircon tu blast dekat muka, lepas tu mata jadi merah sebab mata tu dah jadi kering lah, sebab air mata yang keluar di permukaan mata tu jadi kering. Tak sempat dia nak lembabkan permukaan mata, dah kering ke udara lah. And then sebab ketiga ialah merokok. Okay, so merokok ni, asap rokok tu ialah sangat toksik lah. Dia ada bahan chemical kan. Jadinya sebab tu kalau kita tengok orang yang kuat merokok ni mata dia merah je kan. Sebab asap rokok tu lah menyebabkan mata dia iritasi. Okay. Lagi satu ialah habit tidur yang tidak bagus. Maksudnya tidur lambat, tak cukup tidur. So pukul 1, pukul 2 tak tidur lagi. Lepas tu kena bangun awal. Okay. So
masa tidur yang tak cukup menyebabkan air mata kita, penghasilan air mata kita tak sempurna ataupun tak cukup. So mata kita ni dia ada komponen-komponen air mata. So jadinya bila kita tidur tak cukup tu, dia tak hasilkan air mata yang bagus untuk protect mata kita. Okay. Dan yang ni penting juga, pemakaian kantar lekap. So orang yang pakai kantar lekap lama dan tiap-tiap hari dah bertahun-tahun, dia prone to get red eye lah, mata merah. Sebab iritasi, sebab mata kering. Okay. So penting untuk jaga pemakaian kantar lekap ni. Kena jaga kebersihan dan sebagainya lah. And then sekarang ni screen time. Okay, screen time ataupun masa bersama gadget yang terlalu lama. Okay, tengok komputer terlalu lama, tengok phone terlalu lama. Okay, menyebabkan mata kita letih dan kering. Okay, so sebab apa? Sebab bila kita fokus kepada sesuatu benda terlalu lama, terlalu fokus, kita kadang-kadang lupa nak kelip mata. Mata kita ni Allah jadikan ada certain time dia akan kelip, certain time dia akan kelip. So maksudnya dia macam viper lah. Ada air mata, nanti viper tu dia akan ratakan air mata di seluruh permukaan mata. Tapi bila kita tak kelip mata, mata tu akan kering lah dan menyebabkan mata merah, mata letih dan kering. Okay, so saya harap semua orang take note lah benda ni. Okay, then okay, so kita dah kongsikan mata merah, penglihatan tidak terjejas. Sekarang kita pergi kepada topik mata merah dan penglihatan kabur. Okay, so yang ini ada bendera merah kat situ, maksudnya penting dan bahaya, warning. Okay, so kalau you ada masalah ni, mata merah dan penglihatan kabur, you kena datang klinik mata, check mata. Okay, alright, so penyebab pertama yang, sebelum tu, okay, kita balik pada kita punya anatomy tadi kan, conjunctiva, sclera, cornea, uvea. Okay, so saya nak introduce satu lagi perkataan, inflammation ataupun maksud dia radang. Okay, so radang. So kalau radang conjunctiva, kita tambah tis kat belakang, so conjunctivitis. Kalau sclera, scleritis. Kalau cornea, dia jadi keratitis. Kalau uvea, dia jadi uveitis. Okay, so di tis ni maksudnya radang. Okay, radang di struktur mata yang tertentu tu lah. Okay, so semua orang dah pandai kan? Okay, so kita pergi pada penyebab pertama yang saya nak kongsikan hari ni ialah keratoconjunctivitis vernal. Okay, so keradangan berulang akibat reaksi alergi yang terjadi pada conjunctiva. So sama, dia macam alergi conjunctivitis juga, alahan juga, tapi dia yang bersifat tahap dia teruk. So lebih teruk simptom dia, lebih gatal, lebih merah, boleh menyebabkan kabur mata. Okay, so dia jadi berulang apabila pesakit terdedah kepada alergen tertentu. Lebih kerap berlaku pada kanak-kanak dan remaja, terutamanya pada musim bunga atau musim panas bila alergen meningkat di udara. So sebab tu kita panggil vernal. Vernal ni dia kataan ni berkait dengan spring weather lah, spring season, so musim bunga. So bila musim bunga, banyak debunga-debunga di udara dan kanak-kanak ni dia dapat conjunctivitis semasa itulah sebabkan dia allergic pada debunga dan pollens ni lah. Okay, so gejala dia sama, gatal, mata berair, selalu gosok mata. So selalunya budak-budak ni kita boleh tengok, budak-budak yang ada keratoconjunctivitis vernal ni kita boleh tengok keliling kelopak mata dia, di kulit keliling kelopak mata dia warna dia gelap sikit sebab dia selalu sangat gosok mata, jadinya mata dia jadi gelap. Okay, right. So radang yang teruk disebabkan oleh VKC ni, kita panggil VKC lah, vernal keratoconjunctivitis ni, dia menyebabkan pertumbuhan bintil-bintil papillae raksasa ke giant papillae, okay, ataupun kita panggil giant papillae. So dia ada bintik-bintik ni, biji-biji ni di bawah kelopak mata. So kalau kita terbalikkan kelopak mata kita kan, masa kecil-kecil dulu kan suka main hantu-hantu kan, so kita terbalikkan kelopak mata, permukaan dia smooth. Tapi kalau orang yang ada VKC ni, pesakit VKC ni, dia punya mata ada bintik-bintik ni. Okay, so dia bila dia ada bintik-bintik ni, dia akan menyebabkan geseran pada kornea. Bila dia kelip mata
tergeser lah dia punya kornea dan menyebabkan luka atau ulcer di bahagian kornea. So kalau gambar yang belah kanan atas ni nampak dia macam ada putih ni sebabkan ulcer lah. Okay, alright. And then apakah komplikasi penyakit BKC ni, benign keratoconjunctivitis? So pesakit ni kanak-kanak ni dia boleh dapat parut lah. So bila dia dapat cornea ulcer dia boleh dapat parut. Kalau dia kena betul-betul kat tengah-tengah mata ni, jadi matanya tak nampak lah. Sebabkan ada benda putih tu dah, parut tu dah tutup tempat yang cahaya nak masuk kan. Okay. And then dia boleh juga dapat keratoconus. Apakah itu keratoconus? Iaitu kornea ataupun mata kita yang kat depan ni, tempat kita pakai contact lens ni, kornea menjadi nipis dan berbentuk kon. So sepatutnya mata kita cembung macam ni je. Tapi bila orang selalu sangat dia gosok mata, dia boleh dapat keratoconus di mana kornea dia berbentuk cembung ataupun macam ni lah, dia cone shape, dia bukan bulat. Okay, so kadang-kadang yang teruk punya boleh mendapat mata dia boleh terlalu nipis dan boleh bocor lah. Alright. So apakah rawatan untuk allergic conjunctivitis ataupun VKC ni? Ialah ubat antihistamine, titisan mata anti radang ataupun sometimes kita kena start steroid ataupun ubat immunomodulator lah, ubat yang lebih kuat untuk mengawal radang mata ni, ataupun juga sometimes injection steroid di kelopak mata juga. Dan paling penting ialah menghindari allergen dan menjaga kebersihan mata. So kalau macam tahu allergi pada debu pada kucing, then tak bolehlah jaga kucing kat rumah kan, sebab dia akan menyebabkan berulang-ulang masalah yang sama lah. Okay, right. So kedua ialah keratitis. Okay, so keratitis ni bahaya. Okay, dialah jangkitan pada kornea. Dia boleh disebabkan oleh bakteria, virus atau protozoa. Okay, so dia macam ni yang gambar warna biru hijau ni ialah virus. So dia nampak macam ranting-ranting kan. So ini typical virus infection dekat kornea, dia akan berebak dalam bentuk macam tu. Okay, and then yang gambar belah kanan atas ni ialah corneal ulcer disebabkan oleh bacterial keratitis atau corneal ulcer. So boleh nampak kan ada tengah-tengah ni ada putih ni, jangkitan kuman kat situ, dan kat bawah ni ada takungan nanah di dalam mata. So dia bertakung lah, sebab tu dia ada level macam ni. Okay, so ada nanah ada dalam mata dia. Okay, so apakah faktor nanah macam tu masih boleh nampak lagi ke? Mata dia masih berfungsi? Yang ni ke? Kalau dia kena dekat tengah-tengah mata ni, dia tak kurang nampak lah, mata dia jadi tak nampak lah. Jadi kita kena cuba kurangkan radang tu, treat infection dia, and then kita tengok sejauh mana kornea dia akan parut. So lepas tu kata kalau kornea dia parut dia terlalu tebal dan menyebabkan dia tak nampak, then kita kena plan seterusnya ialah nak buat kornea transplant dan sebagainya lah. Adalah jenis-jenis dia. Okay, thank you atas soalan. Okay, so faktor risiko utama. Doktor. Ya? Time check. Sorry? Time check dah panjang lagi ke doktor punya ni? Dah 20 minit. Oh, dah 20 minit dah. Boleh wrap up tak? Oh, wrap up terus yang banyak lagi ni. Kita boleh sambung lagi dengan another webinar kot. Oh, okay. Alright. Okay, so saya rasa okay. Antara sebab-sebab lain scleritis, okay. Alright, and then uveitis, iaitu radang lapisan yang berpigmen tu. Okay, saya rasa saya nak kongsikan yang penting ialah okay, ni. Mata saya merah, bilakah saya perlu berjumpa doktor mata? So saya rasa ni yang paling penting, orang semua nak tahu. Bila nak jumpa doktor mata ni kalau mata dah merah kan? Okay, so jumpa doktor mata bila mata merah yang berpanjangan dan tidak menunjukkan tanda hendak pulih. Okay, ataupun kesakitan mata yang teruk. Okay, bukan sakit sikit-sikit. Ni sakit yang teruk, yang tidur pun terbangun sebab sakit mata. Okay, gangguan penglihatan, ini paling penting lah. So kalau mata dah mula jadi kabur, dan anda kena datang klinik mata untuk tengok mata. So sakit mata, kepala serta loya and nak muntah. So ni disebab kita tak sempat lah tadi kan. So ini ialah
disebabkan oleh tekanan bola mata tu. Bola mata kita ni ada tekanan dalam dia, so tekanan mata tu tinggi. Okay, so ini symptoms dia, so kena datang cek mata. Ataupun warna keputihan di bahagian kornea yang menunjukkan kemungkinan besar anda ada cornea ulcer, cecair kekuningan atau nanah dari mata yang mungkin menunjukkan anda ada bacterial infection, dan juga mempunyai sejarah kecederaan mata atau penggunaan kanta lekap. Okay, right. Okay, so cara mencegah mata merah. Okay, so elakkan menggosok mata, cuci tangan secara berkala, gunakan pelindung mata dan hindari pencemaran asap atau bahan kimia. Gunakan ubat air mata tiruan untuk mata kering. Okay, so elakkan alergi, kita dah cakap tadi. Pastikan kebersihan kanta lekap anda dan berehat dari skrin. Okay, so saya tulis kat situ peraturan 20-20-20, 20-20-20. So peraturan ni ialah jika anda gunakan skrin 20 minit, berhenti sekejap, pandang atau fokus pada objek yang 20 kaki jauh dari anda selama 20 second, 20 saat. Okay, dan boleh buat kerja bersemula lah. So untuk merehatkan mata anda. Okay, dan elakkan berkongsi tuala dan ubat titis mata. Okay, so rumusan. Okay, last one. Mata merah selalunya adalah tak berbahaya tapi boleh juga disebabkan oleh masalah yang serius macam saya cerita yang tadi-tadilah. Okay, penyebab mata merah terdiri dari kering mata, alahan, radang atau jangkitan. Konjungtivitis adalah penyebab yang paling biasa bagi mata merah. Rawatan di rumah mungkin dapat membantu, tapi berjumpalah dengan doktor mata dengan segera sekiranya gejala menjadi teruk. Okay, so I think that's all. Terima kasih. Sorry, terlebih masa. Okay. Sebab memang macam tu biasanya. 20 minit sebenarnya memang tak cukup lah nak cover semua benda kan. Sebab itulah ini pun saya dah cuba singkatkan tapi tak tersingkat juga. Biasalah tu lecturer kan. Okay. Ada beberapa soalan. Okay, soalan yang pertama tentang budak-budak yang selalu tengok handphone. Macam mana kesihatan mata? Kalau parents ni kan nak kadang-kadang susah lah nak tarik handphone tu daripada anak-anak kan. Dan sekarang ni pun, zaman sekarang ni pun even budak-budak yang pergi sekolah kan macam banyak kena guna phone. Daripada segi macam homework pun kadang-kadang cikgu bagi melalui phone, cikgu suruh buat research apa semua kan. So benda-benda ni macam mana nak elakkan, macam mana what is the best way untuk deal dengan isu macam ni? Okay, so memang sekarang ni kita memang era digital lah. So memang tak dapat disangka, memang kita perlukan gadgets ni lah. Okay, tapi macam saya cakap tadi lah, kalau kanak-kanak tu dia terlalu kecil lah, maksudnya masih lagi di tadika atau di sekolah rendah, kita memang kena limitkan dia punya screen time dia. Okay, paling kita boleh bagi dia sehari dalam 1 hingga 2 jam. Okay, itu untuk kita nak bukan saja untuk mata tapi untuk development dia lah. Kalau dia asyik tengok handphone aja, dia tak berinteraksi dengan orang lain, tak tengok persekitaran luar, dia tak ada stimulation lain selain daripada stimulation mata je. Okay, so sebab tu saya kata tadi yang penting ialah 20-20-20 rules tu, di mana ini untuk kita mengelakkan mata kita digital eye syndrome lah. So mata letih, mata penat tu 20 minutes bila kita tengok screen, kita pergi rehat, fokus dekat benda jauh 20 feet and then selama 20 seconds. Sebab tu kanak-kanak ni kalau kita ada buat lagi satu, bila kanak-kanak ni terlalu banyak sangat near vision work, okay, dia boleh menyebabkan dia punya rabun jauh dia meningkat dengan mendadak. Dia dipanggil myopia lah. Dia punya power spek mata tu naik dengan cepat. Okay, so ada kajian dekat Singapore buat, dia bezakan budak yang dia dekat sekolah, dia suruh belajar dalam kelas, and then at the same time dia suruh pergi luar, main dekat luar, belajar dekat luar padang, tengok pokok, tengok sun, tengok cloud semua. And then budak yang duduk dalam kelas saja dia bezakan, dan didapati peningkatan power spek mata tu sangat berbeza lah antara dua grup ni. So orang yang duduk dalam kelas je, tengok buku je, tengok gadget je, dia punya power spek mata dia meningkat dengan lebih tinggi daripada budak-budak yang duduk luar. Okay, so dia ada kena mengena juga dengan sunlight exposure. So walaupun kita kata matahari ni tak bagus untuk mata lah apa kan, tapi budak-budak ni dia perlukan sedikit sunlight ni untuk dia punya mata, kesihatan mata lah. Okay, dia screen tu
termasuklah TV. I mean dia bukan gadget sahaja kan. Dia bukan phone ataupun tablet saja, tapi TV pun termasuk jugalah kan. TV tu dia selalunya kita tengok dia dalam jarak yang taklah dekat sangat kan. Jadinya untuk power spek mata tu mungkin tak berapa effect, tapi untuk budak development budak tu secara general lah. Itu saya punya pendapat lah. Okay. Saya tengok dekat sini ada beberapa orang yang angkat tangan tadi. Sekejap ya, Idris ni, Encik nak tanya soalan ke? Encik Idris? Tak ada respon. Puan atau Cik Mastura Arifin, ada nak bertanya soalan ke? Pun tak ada. Okey, tak apa, kita ambil soalan daripada FB lah kalau macam tu. Dekat FB ada orang tanya tentang kalau banyak tarik mata, kan macam kalau kita konjungtivitis kan macam merah dan ada tarik mata. Tapi kalau tak merah tapi ada tarik mata banyak? Okay, so tak merah tapi banyak tarik mata. So kita kena tengok juga kadang-kadang tarik mata tu macam mana. So kalau kata selalunya lah kalau bakteria infection selalunya dia akan ada mata merah dan bertarik mata. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang dia banyak lendir lah. Banyak lendir di mata tu kadang-kadang juga kita boleh sebabkan oleh mata kering. Kita cakap kering tapi banyak tahi-tahi ni, banyak air-air dia. Sebab apa? Air mata ni dia terdiri daripada bukan sahaja air, dia ada komponen-komponen lain juga. Dia ada air, dia ada lendir atau mucus kita panggil, dan juga dia ada oil, minyak. So kalau kata antara tiga benda ni dia tidak seimbang, dia punya komposisi dia, air mata kita tu tak berkualiti. Jadinya dia akan jadi macam tarik mata dan gritty lah. So dia tak selesa. Jadinya menyebabkan macam banyak tarik mata lah. Dia, kalau nak macam mana kita nak hilangkan benda tu ke? Selalunya kalau kata pesakit tu dia mata dia kering ataupun kita tengok air mata dia kurang berkualiti, kita akan sarankan pesakit tu untuk pakai air mata tiruan lah yang saya sebut tadi kan. So air mata tiruan ni ialah ubat tetes mata. Macam aimo, tapi kita tak sarankan lah guna aimo. Bukan apa, sebab aimo tu dia kebanyakannya dia ialah banyak preservatif, banyak bahan pengawet. Jadinya bahan pengawet tu bila kita guna pada mata kita, dia akan iritasi pula pada masa akan datang. Jadinya macam pesakit kata, bila saya pakai mata saya pedih, lepas tu jadi lagi merah. Sebabkan bahan preservatif, sebab dia nak simpan dalam botol tu kan. Jadinya dia kena letak preservatif. So apa yang kita galakkan pesakit guna ialah artificial tears, preservative free. Maksudnya dia tak ada preservatif. Selalunya dia ada dalam tube-tube kecil yang kita patahkan tutup dia, titik tu kan. Ataupun dia ada juga dalam botol di mana preservatif dia adalah mild, di mana sometimes kita titik bila dia ubat tu kena pada cahaya, dia punya bahan preservatif tu akan tukar jadi chemical dia jadi macam water. So dia tak mengganggu mata lah. Okay. Ada satu lagi soalan, floater kat mata boleh hilang tak doktor? Floaters. Tadi kita tak sempat share pasal floaters. So floaters ni dia ialah, kat siapa yang tak tahu kan, floaters ni ialah dia kita nampak macam ada bintik-bintik atau benda asing yang bergerak-gerak di medan penglihatan mata. So kita ingat macam nyamuk nak tangkap tapi tak ada. So sebenarnya di dalam bola mata kita ni. So dia berterbangan dalam bola mata kita tapi kita nampak dia. Okay, so ada banyak sebab lah. Okay, contohnya kalau dia floaters disebabkan oleh radang mata, uveitis, adalah rawatan dia. Maksudnya kita bagi anti radang, steroid dan sebagainya, dia radang tu akan hilang dan floaters tu pun akan hilang. Tapi floaters juga boleh disebabkan oleh koyak retina. Okay, retinal tear atau di mana dia bila urat mata koyak, dia akan release pigments dan kita nampak dalam mata kita. So kalau kata urat mata koyak tu, dan kita kena datang check mata lah, tengok perlu laser ke tak, ada retina yang lekang ke tak dan sebagainya. Dia kalau ada retina lekang, dan dia kena buat operation. Okay, tapi kalau floaters yang biasa-biasa macam kita ni kan, saya rasa semua orang kot after 40s kot ada floaters, tapi dia tak mengganggu. Dia kadang-kadang je, macam kadang-kadang tengok dekat dinding putih nampak, tapi selalunya tak nampak. So benda tu biasa, di mana bola mata kita ni, bola mata kan, dalam bola mata kita ni ada jelly. Okay, jelly ni kita panggil vitreous. So vitreous ni masa kita kecil-kecil dulu, kita lahir, dia adalah berbentuk jelly lah, dia macam jelly like. Okay, so dia seketul macam tu lah lebih kurang. Tapi bila kita semakin berusia,
jelly ni dia start jadi air. Dia start jadi lumpung-lumpung air dan dia boleh bergerak lah dalam mata kita. So bila dia bergerak, kita nampak pergerakan dia tu. So vitreous yang bergerak yang dah jadi serabut-serabut tu kita nampak dia. Okay, so dia tak boleh hilang lah, tapi kita boleh ignore dia. So otak kita ni pandai, so kita akan try to ignore benda yang kita tak suka tu, lama-lama kita tak perasan dia lah. Tapi kadang-kadang ada juga yang betul-betul floaters tu di tengah-tengah mata dia dan dia tak boleh nak ignore benda tu, jadinya dia rasa terganggu lah. Dia ada rawatan, kita boleh laser floaters tu, tapi dia bukanlah hilang, okay? Dia akan jadi kecil lah, tapi dia jadi kecil-kecil banyak lah. Kecuali kita buat operation, kita buang lah semua jelly tu. Tapi jarang lah kita buat setakat untuk floaters, kita tak buat operation lah. Okay. Okey, saya rasa saya ada masa untuk satu je lagi soalan. Miss Jessica Martinez dia tanya, adakah ketumbuhan ketumbit mata boleh dikategorikan sebagai mata merah? Apa penyebab dia dan cara untuk meredakan kesakitan? Okey, ketumbit ni dia anatomi dia lain. So tadi kita cerita conjunctiva kan, tapi ketumbit ni dia dekat kelopak mata. Okey, so kelopak mata kita ni dia ada kelenjar. Okay, so kelenjar ni bila dia sepatutnya keluarkan oil lah, keluarkan minyak untuk air mata kita hasil lebih air mata kita punya komponen. Okay, so kalau kelenjar tu tersumbat, dia akan jadi ketumbit. Okay, so dia tersumbat, dia jadi keras. Sepatutnya minyak dia liquid kan, dia cair, dia boleh mengalir keluar. Tapi bila dia tersumbat, dia jadi keras, macam jadi butter. Okay, jadi mentega dekat mata ni. So dia keras kat situ, dia jadi kembung lah, bengkak lah. Jadinya ada orang dapat ketumbit tapi mata dia tak merah langsung. Maksudnya okey lah. Tapi kadang-kadang ada orang dia boleh dapat mata merah juga bila dia dapat ketumbit, bila ketumbit tu mengalami infection. Ketumbit pun boleh dapat jangkitan kuman. Jadinya mula-mula kata bengkak saja tak sakit, okey semua. Tapi tiba-tiba bengkak jadi merah, jadi sakit, jadi demam. Tu mungkin dia adalah infected ketumbit lah, ketumbit yang dijangkiti kuman lah. Cara untuk meredakan kesakitan? Cara untuk meredakan dia, okey, pada peringkat awal tu kita selalunya kita akan cakap kalau sakit demam tuam panas. Tuam. So selalunya kita akan suruh pesakit ambil towel, letak dalam air suam, perah, tutup mata dan letak pada mata. Okey, buatlah dalam 2-3 kali sehari selama maybe 5 to 10 minutes. Ada orang dia malas kan, dia rebus telur, dia balut telur tu dengan towel, lepas tu baru dia letak mata. So lama sikit lah panas tu kan. Tapi telur ni dia terlalu panas, jadinya kita kena make sure rasa dulu panas tu tahan tak. Jangan terus letak kat mata, nanti kan burn pula kelopak mata, lain pula cerita. So demam. Lagi satu, kebersihan eyelid, eyelash. Okay, so maksud selalunya orang yang dapat ketumbit ni kadang-kadang dia pakai eyeliner. Sumbat kelopak dekat kelenjar, eyeliner, mascara. Kadang-kadang bersih tak betul, jadinya tersumbat, dapat infection. Okay, so make sure you clean your eyelid. So selalu kita suruh pesakit ambil air suam, letak dalam cawan bersih, ambil shampoo baby, shampoo rambut baby yang tak pedih mata tu, kita letak dalam air tu 1 titik 2 titik je, jangan ada buih. Lepas tu kita ambil cotton bud yang bersih, cotton bud yang korek telinga tu, kita cecah, kita cuci kelopak mata kita tu dekat cermin macam kita nak pakai eyeliner tu. So dekat layer tu kita bersihkan dia. Lepas demam tadi kita tuam tu, kita cuci. So maksudnya bila butter tu dah melt, dia akan keluar, kita cuci dia. Macam tu. Okay, tapi kalau benda tu dia akan sangat berkesan benda ni. Selalunya kita tak terus bedah. Ada juga yang dah buat dah, dia kata doktor saya dah buat dah sebulan tak hilang-hilang biji ni, mengganggu, tak cantik dah mata saya ni. So kita akan katalah kita boleh buat surgery, kita boleh buat luka sikit dan kita boleh keluarkan lah benda yang keras kat dalam tu. Minor surgery lah kan? Minor surgery dekat eyelid saja. Okay. Dah 11.18, saya rasa kita terpaksa berhenti kat sini walaupun sebenarnya ada je lagi soalan-soalan tu. Tapi topik ni sebab saya rasa sakit mata ni benda yang agak macam common jugalah kan. Jadi masing-masing pun ada experience masing-masing dan ibu bapa pun dia jadi macam kadang-kadang tak tahu apa nak buat bila anak-anak tak selesa, ibu bapa pun tak selesa. Topik ni memang sangat interesting dan mungkin insyaAllah nanti next time kita boleh panggil doktor lagi untuk for next session kan. Boleh, insyaAllah. Cuma saya sangat
sangat teruja lah dengan poin yang doktor cakap tadi yang pasal mata boleh berdarah kalau batuk atau bersin kuat sangat. Saya tak sangka dia boleh efek sampai ke mata, boleh berdarah, dan juga kalau kita angkat berat, abang sado dekat gym kan angkat berat. Boleh kalau kita angkat berat tu boleh sampai ke mata pun boleh berkesan kan. Dia sebab saluran mata ni saluran darah di konjungtiva dia sangat nipis lah. So, contoh macam kalau kata contohlah kalau pernah dengar penyakit aneurysm tu dalam otak lah kan, dia pembengkakan saluran darah dalam kepala, so bila tekanan selalunya dia berlaku dalam orang tu dalam toilet, dia akan collapse dalam toilet sebab bila dia meneran kan dia akan pecah. So lebih kurang macam itulah dia punya penerangan dia. So saluran darah mata ni kecil. So sometimes dia boleh juga pecah. Kadang-kadang selalunya patient cakap lah dia batuk kuat sangat dan banyak kali. Lepas tu tiba-tiba mata merah. Tapi selalunya dia berlaku pada orang yang makan ubat cair darah lah. Orang yang normal selalunya jarang-jarang, boleh juga berlaku tapi jarang-jarang. Kadang-kadang ada juga orang yang dia bawa motor, dia tak perasan sebenarnya ada benda hit mata dia. Macam serangga, sometimes kan serangga terbang motor buat laju kan, dia langgar konjungtiva tu berdarah sikit. Tapi dia tak perasan yang benda tu langgar mata dia. Sebenarnya ada kiranya macam trauma kecil lah, cederaan kecil lah. Alright, okay. Terima kasih banyak-banyak kepada doktor kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi ilmu dan pengalaman doktor dengan kami semua. Kepada semua peserta, dijemput untuk isi attendance link yang kita dah kongsikan dekat bahagian chat dan juga bahagian komen di FB. Dan jangan lupa subscribe dan like kita punya YouTube channel. Untuk next week, kita akan ada lagi 2 sesi webinar hari Selasa dengan hari Jumaat. So kita akan jumpa lagi di minggu hadapan lah. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum.